Ni cerita betul ni. Datang ke pejabat saya. Bapak dia menangis, umur 70 lebih. Menangis dia kata, apa silap saya tu kan. Anak 5 orang, anak saman dia. Berapa juta dah? Juta tu, tak banyak sikit-sikit. Bapak ni, dia banyak harta. Dia 5 orang anak. Semua anak dapat rumah yang bernilai 2.5 juta. Setiap anak seorang. Dapat duit tu boleh rumah. 2.5 juta. Seorang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung balik kuliah kita dalam buku Irsyadul Fatwa, karangan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Dan kita masih lagi membicarakan mengenai hukum hakam ataupun fatwa-fatwa yang melibatkan muamalat. Soalan yang ke-6. Jika ada sebarang soalan, tuan-tuan dan puan boleh WhatsApp ke 0102326621 atau terus bertanya. Nanti insyaAllah kita akan jawab soalan. Soalan ke-6, apakah hukum mendermakan wang haram kepada anak yatim? Dan apakah hukum mereka yang memakan dari sumber yang tanpa disedari? Dia ada 2 hukum kat sini. Pertama, ambil duit haram bagi pada anak yatim. Ni ada juga nak dibincangkan. Ada ulama-ulama bincang, boleh atau tidak duit haram daripada, kita kat Malaysia ni kan kita ada apa? Ada kilang arak. Kan? Kilang arak, kita ada apa lagi? Judi, kita ada apa lagi yang dekat ni? Kat Malaysia ni. Judi, arak, apa lagi? Perbankan konvensional. Dia nama kat situ, dia nama duit yang tidak patuh syariah. Kalau di majlis agama, dia orang ambil duit tak patuh syariah ni. Jadi kalau katakanlah duit-duit itu yang yang tidak patuh syariah ataupun dia punya percukaian dia, ke mana duit itu pergi? Boleh tak nak digunakan untuk membuat sekolah cara umum, penggunaan cara umum? Sekarang ni digunakan untuk jalan raya kan. Ni buat sekolah, nak buat pagar. Tu diorang cuba bincang sebab boleh atau tidak dimanfaatkan duit tersebut. Cuma sekarang ni memang tak nafikan kita nak hapuskan benda tu. Tapi nak hapuskan benda tu dia perlukan kepada, yalah, bukan mudah lah. Bukan semudah yang kita kita anggapkan. Pertama dia buat atas tanah dia sendiri. Contoh. Jadi benda-benda macam itulah yang kena diperhalusi dan dilihat semula. Jadi sekarang ni macam-macam lah. Duit haram ni di mana-mana pun memang akan ada. Jadi boleh atau tidak digunakan duit haram itu untuk didermakan kepada anak yatim? Jawapan dia pertama, Nabi SAW sebut dalam riwayat hadis Muslim, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu suci, bersih, dia suka baik dan suka kepada yang baik-baik sahaja. Jadi bila duit tu daripada sumber haram, jangan diberi makan kepada orang fakir miskin, anak yatim. Tu sebab duit zakat boleh terima. Jangan pergi jauh lah duit judi atau arak. Duit jual vape pun tak diterima. Hasil untung jual vape tak diterima. Jadi apa maksudnya? Maksudnya tak boleh guna duit haram bagi orang lain makan. Dapat duit judi bagi anak yatim makan. Mana boleh? Anak yatim tu manusia.
Walaqad karamna bani Adam, anak Adam dimuliakan. Jadi kita jangan kita gunakan duit itu nak bagi dia orang tu makan. Hina sangat ke budak-budak anak yatim itu sampai makan duit haram. Itu satu. Sama juga duit haram digunakan untuk pembinaan masjid, surau. Nak bina surau. Ya. Ni satu hal juga. Bila nak bina surau, bila nak buat nak mencantikkan surau, nak guna duit haram, tak boleh. Sebab tempat ibadat. Kita ni macam negara kita ni pula tuan-tuan. Berebut-rebut nak buat masjid. Tapi bila dah buat, tak duduk pula. Tak datang pula. Setiap tempat mesti nak surau dan masjid. Oh, minta, kalau ikut Jabatan Mufti tu, minta nak jadikan masjid tu bukan main banyak. Bagus, memang saya setuju. Tapi sejauh mana kita mampu untuk sustain. Dan bila tengok cara minta tu, dana masjid tu, 20 juta, 15 juta paling murah. Antara surau dengan masjid tu ataupun surau Jumaat ke, dia minta surau Jumaat. Surau tu dengan masjid lebih kurang 1 kilometer. 1,5 kilometer. Dekat-dekat kan. Jadi macam mana kita nak bagi benda tu dimanfaatkan sepenuhnya. Itu pun penting. Memanglah kita nak masjid tu cantik, besar. Tapi nak pengimarahan tu. Bila pengimarahan tak mampu, maka dia akan memberi kesan kepada dana kos untuk sustainkan masjid tu. Ada masjid dekat Sendayan tu, saya tanya berapa kos dia? 120,000 sebulan. Tadi pewakaf ambil balik. Dia yang tanggung kos tu. Memang tinggi lah macam jadi. Memang tinggi sebab kos dia tinggi. Macam surau kita berapa sebulan? Berapa ni tu. Kalau macam ni saya rasa dengan aircon macam ni mau 10,000 kot. Ada kot 10,000 maksimum lah. Dia 8, 6 kan. Campur air. Adalah lebih kurang 10,000 lah kos keseluruhan. Jadi bermakna kutipan kena lebih daripada tu. Tak? Kutipan sekurang-kurangnya seminggu tu mesti buruk-buruk 5,000. Jadi kalau dapat 4 minggu 20,000. Kiraan dia mudah lah, untuk kira mudah lah. Tapi kalau tak dapat macam mana? Ada surau saya pergi tu. Kata Ustaz, teruk Ustaz. Kami ni bayar kos gini dekat 10. Kutipan sebulan 8,000. Jadi terpaksa tutup ni. Orang nak aircon, dia nak aircon. Betul nak aircon. Tapi masalahnya orang datang. Dia orang nak menginfak tu. Saya kata kena banyakkan program lah. Banyakkan program. Pastikan program-program tu dihadiri oleh orang ramai. So dia kena kreatif. Memang kena kreatif. Jadi AJK Masjid memang kreatif. Saya sembang dengan Tan Sri Zaid Zainal, pengurusi Nazir Masjid Al-Falah. Dia kata jadi Nazir Masjid ni, pengurusi masjid, dia kena kreatif. Kau kena fikir macam mana nak bagi benda tu hidup. Imam-imam kena kreatif. Dia tak boleh imam slow and steady. Lembab lagi memang parah ha. Dia kena kreatif, agresif. Saya bercakap sebab saya pernah jadi imam. Masa saya jadi imam kat Surau Madani tu, ya Allah tuan-tuan, nak pastikan program hidup, kampung tu hidup, taman tu hidup, kita kena mainkan peranan. Program satu. Nombor 2, hubungan dengan masyarakat. Tu rasa duduk rasa kita orang kenal. Imam-imam ni kenal. Ni siapa, ni Datuk mana, ni Tan Sri mana, ni siapa kerja mana. Tahu satu kampung. Dia panggil kampung Madani, Taman Madani dekat. Apa ni? Dia panggil taman lah, Taman Madani dia panggil. Taman Madani, Section 3 Madani dia panggil. Kawasan tu ada surau Madani. Memang hidup dulu tu. Sekarang ni batch-batch baru lah. Yang tua-tua tu dah ramai meninggal. Tapi kena mainkan peranan. Sangat. Kalau tidak, dia akan jadi orang jadi tak datang, orang tak tahu apa nak buat, dia tak tahu program tu bagaimana, dia kena agresif. Tapi masa tu bila kita jadi imam di situ, dia tak ada bagi gaji apa. Lillahi ta'ala je. Saya duduk di situ sebab apa? Sebab jadi imam dekat dengan UKM. So senang nak pergi buat master, so senang. Naik motor 2 minit sampai UKM. Jadi tak ada isu sangat lah.
Jadi dapatlah duduk rumah kecil untuk imam-imam kan, kongsi 3-4 orang imam-imam semua buat masters. Jadi alhamdulillah lah pengalaman tu. Ya. Baik. Yang kedua, apakah hukum mereka yang memakan dari sumber yang tak jelas lain? Dia tak tahu duit ni halal ke tak. Dia tak tahu. Sebelum-sebelum ni punya, macam contohlah, dia terlibat dengan syarikat yang syarikat tu halal. Syarikat tu perniagaan dia tidak haram. Cuma projek dia dapat tu. Syarikat tu dapat hasil daripada rasuah, hasil daripada pecah amanah, hasil daripada menjatuhkan orang. Dia dah masuk syubhah. Kalau duit-duit macam tu dia panggil syubhah yang kita kena tengok kita tengok kita. Sekarang ni saya bekerja dengan UKM. Gaji daripada JPA. Kerajaan ambil juga teks daripada sumber yang haram, daripada arak, daripada babi, daripada semua dia ambil. Jadi sekarang ni adakah bercampur? Bila semak dengan pembandaraan tak campur. Bila tak campur kita selesai lah. Cuma kalau adalah pelaburan-pelaburan yang diletakkan kat fixed deposit yang bukan patuh syariah sebagai contoh kan, itu benda-benda yang syubhah, kita tak tahu, bukan kita punya level nak tahu. Maka pendapatan kita itu halal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita ambil hak kita tahu je. Kalau tuan-tuan nak kaji mendalam, letih tuan-tuan. Kerajaan labur kat mana? Kan? Duit tu bercampur. Kalau fikir tu, kita memang tak boleh kerja kerajaan ni. Tak boleh ya. Sebab apa? Kemungkinan kita termakan sumber yang syubhah. Syubhah ni letak tepi. Kalau ia boleh dielakkan. Ataupun kita boleh tahu bahawa banyak sumber yang halal daripada yang haram. Ya. Tapi kalau kita jelas-jelas buat benda haram, itu jadi haram. Sumber itu jadi haram. Itu kena jelas dan detail kat situ. Soalan yang ketujuh, seorang perempuan mempunyai suami, ibu kandung. Dia ada suami, seorang perempuan meninggal dunia, dia ada suami, dia ada ibu kandung, ada 3 anak perempuan kandung, adik-beradik lelaki kandung, 3 kakak kandung. Dia ada anak perempuan kandung, adik-beradik lelaki kandung, 3 beradik kandung. Antara waris di atas siapakah yang berhak kepada harta si mati? Semua berhak ke atas. Sebab apa berhak? Sebab tidak ada anak lelaki. Cuba ramai orang kalau yang tu dia nak anak lelaki kan. Sebab apa? Harta dia. Nak anak lelaki. Semua berhak ke atas. Penulis suka memanjangkan persoalan ini supaya ia lebih jelas berkaitan dengan ilmu faraid atau pusaka sebagai pengenalan umum. Dalam fiqh manhaji menyebut ilmu faraid dari segi syarak bermaksud pengetahuan mendalam tentang pusaka dan ilmu kira-kira yang membolehkan kita mengagihkan bahagian pusaka yang berhak diterima oleh orang-orang yang berhak. Dalam definisi lain, ilmu faraid adalah ilmu berkaitan kaedah fiqh dan kaedah kira-kira yang membolehkan kita mengetahui perkara yang pusaka setiap waris. Ilmu faraid juga disebut sebagai ilmu mawaris. Ini nama-nama yang disebutlah. Sudah pasti pewaris akan menerima hak milik harta bagi menggantikan si mati. Hukum pusaka telah disyariatkan dalam Islam. Cuba bila orang tu mati, duit tu bukan duit dia lagi lah. Dia tak boleh kita nak bagi duit yang ada pada kita tu, duit yang ditinggalkan oleh suami atau si mati, senang-senang. Contoh, baru ni ada satu soalan dekat masjid mana saya tak ingat lah. Suami mati. Dia ada tinggalkan duit cash RM5,000. Tak. Jadi isteri ni bercadang masa malam hari Khamis minggu next. Pada minggu tersebutlah. Dia meninggal dunia, suami meninggal, minggu tu ada hari Khamis malam. Dia nak buat tahlil.
Dia nak guna duit 5,000 tu untuk bagi orang makan dekat masjid. Boleh ke tak? Boleh lah. Tak boleh. Tu duit suami. So, isteri dia ada duit. Dia kata saya ada duit Ustaz, saya tak nak duit suami. Saya nak memang suami saya tinggal, baik saya sedekahkan semua. Tak boleh, bukan duit dia. Boleh nak bagi pada surau masjid, kecuali suami bagi tahu. Kalau saya mati ni RM5,000 yang saya simpan dalam beg ni, awak jangan guna. Serahkan duit itu kepada masjid untuk tahlilkan saya. Bagi makan pada orang sambil-sambil orang buat tahlil. Boleh. Tu wasiat. Tapi kalau 5,000 tu tak ada langsung wasiat. Tak ada wasiat, tak ada pesanan apa-apa, tak ada hibah ke apa, maka duit itu akan difaraikan. Faraid. Tak boleh. Dia tak boleh bini ambil pak bagi kan. Tak boleh. Sama lah juga macam baru ni jadi isu. Saya baru tahu ni. Ada isu ni. Betul juga. Orang bangkitkan. Kalau tak ada orang tanya soalan, orang tak tahu. Isteri dia ni kolektor handbag berjenama. Paling mahal handbag isteri dia adalah RM44,000. Jenama Hermes. Hermes ke? Hermes ke? Allahuakbar. Lebih kurang tu lah. Sebutnya je. Hermes. Kita tahu jenama Polo je. 80% potongan. Dia Hermes ke? Hermes ke? Wallahualam. 44,000. Yang lain tu belah-belah 20, 24. Jenama Dior sekian-sekian 44, 25, 26 something. Lah. Meninggal. Jadi anak-anak dia pakai ambil. Ni ambil anak perempuannya. Anak perempuan ambil, lepas tu yang lelaki ambil untuk menantu gitu. Bagi kat dekat anak, dekat isteri dia orang masing-masing lah. Jadi suami pun bagi, ambil orang bagi-bagi. Seorang anak dia tu tertanya-tanya, anak dia perempuan. Dia kata, boleh ke ambil sebab ada nilai. Ada nilai. Maka tak boleh ambil. Dia tak boleh ambil macam tu saja. Sebab ada nilai. Rupanya handbag jenis-jenis macam tu, dia jual balik ada nilai. Baru saya tahu. Dia beli RM40,000, dia boleh jual RM44,000. Tapi kena tengok pada seller macam mana lah. Saya pun tak berapa pandai juga. Tapi cuma dia beritahu boleh jual, ada nilai. Kalau macam tu keadaan, tak boleh. Dia kena jual, nilaikan semua, berapa kos. Okey, kata ada satu, ni handbag ni. Handbag. Dia nak, harga berapa? RM40,000. Macam mana nak buat tu RM40,000? Katakan anak nombor 1 nak. Kakak nak lah ni bag ni. Boleh. Bayar RM40,000. Bayar RM40,000. Bayar pada RM40,000 tu, lepas tu dia paraitkan semua. Nampak tak? So, dia bayar dulu. Ambil dulu, bayar dulu RM40,000, lepas tu dia parait sama-sama. So, dapatlah dia punya bahagian berapa. Anak lelaki dia ada bahagian dia, anak perempuan ada bahagian dia. Dia tak boleh main ambil terus. Kenapa kau ambil tu, yang ambil ni? Tak boleh, sebab ini RM40,000, yang tu RM20,000, yang tu RM11,000, yang lain. Rupanya campur-campur. Saya bagi pada kawan saya lah. Dia ni memang kira paraid punya orang ni kan. Handbag saja handbag saja nilai dia RM927,000. Handbag saja. Saya biar betul. Tu tak masuk lagi dia punya jenama emas, dia punya kalung-kalung tu tak masuk lagi. Ni baru handbag. Tu dia tolong kira. Jadi kawan saya ni dia tolong kira, dia kata suka kira duit orang kaya dia. Rupanya setiap beg tu ada nilai. Tu yang dia bagi tahu jenama ni RM23,000. Yang ni kalau tolak balik ni. Lah macam mana? Anak-anak dia pakat buat tadi lah. Dia cairkan, kemudian bagi-bagikan. Benda tu kena cairkan, dia tak boleh bagi seketul macam tu. Takkan nak bagi haji, satu handbag pecah potong dulu, kira tak laku terus lah. Dia kena nilaikan dalam bentuk wang. Lepas tu baru dia bagi-bagikan sama rata. Ataupun dia nak bagi sama ikut faraid. Macam tadi tu, anak lelaki dah langsung. Memang dia akan pecah-pecah sama-sama tu. Semua akan layak dapat. Tapi kalau dapat anak lelaki, memang dia akan dapat banyak. Anak lelaki. Dalam hal tadi, suami akan mendapat apa daripada harta isteri tadi yang meninggal?
Suami akan dapat 1/4 kerana jenazah si isteri tersebut mempunyai anak. Dia 1/4 lah. Manakala ibu kandung akan dapat 1/6 kerana terdapat ramai saudara mara dia. Saudara mara si mati. Yang ketiga, anak perempuan. 3 orang anak perempuan tu, anak perempuan kandung, jenazah, anak perempuan kandung jenazah mendapat 2/3. So, dia orang akan kongsi lah antara 2/3 orang. 3 orang tu. Dia 3 orang perempuan tu, dia akan kongsi sama-sama dia orang. 4 adik-beradik lelaki. Tadi anak perempuan 2/3. 4 adik-beradik lelaki kandung jenazah dan 3 kakak kandung mendapat asabah. Dia orang akan bedakan sama-sama dia orang baki tu. Ni faraid tu kena faham. Cuma kalau katakanlah suami dia mati. Suami mati pula dia tinggal 2 orang isteri. So, macam mana tu? Isteri tu dia akan kongsi dengan isteri kedua. Tu yang dia orang tak berapa happy tu. Sebab harta tu akan dikongsi berdua dengan isteri yang, kalau ada 2 orang isteri, kalau 3 lah. Dia takkan seorang dapat satu. Nice. Baik. Ini faraid. Cuma kalau ada setengah keluarga tu dia tak nak bagi ikut faraid. Dia tak bagi sama rata semua. Sebab anak lelaki ada, dia tak ada isu. Dia bila akan jadi masalah, yang ramai tak nak dibagikan sama rata bila tidak ada anak lelaki. Masa tu adik-beradik lelaki pun semua dah jadi hilang panduan lah. Tu bab faraid ni tuan-tuan. Duit ni adik-beradik boleh gaduh. Gaduh. Kat Kelang tu adik-beradik bergaduh. Tuan-tuan tahu tak rumah dia besar mana? Rumah dia ni dari sini tiang ni sampai kat perempuan tu. Itulah. Ni rumah dia. Rumah mak dia. Dia ada 2 orang adik-beradik perempuan. Bila 2 orang perempuan, tak ada anak adik-beradik lelaki. Tak ada anak si mati ni, mak dia tak ada anak lelaki. Jadi, siapa yang dapat? Adik-beradik lelaki mak dia. Dia punya gaduh lah kali dapatlah ikut faraid. Bila ikut faraid, rumah tu kena, dia harta banyak tu sikit tu lah harta mak dia tu kan. Tuan-tuan tahu dia pecah punya pecah, sembah punya sembah, bagi punya bagi, dia kena pecahkan nilai tu. Sebab semua orang susah, dia tak boleh nak, yang adik-beradik mak tu adalah duit tu, dah ada rumah dah, tapi dia nak juga rumah adik-beradik 2 orang ni. anak saudara lah 2 orang perempuan. Lah macam mana? Bapak saudara dia tu ambil separuh ni rumah. Ambil separuh. Dia, bapak saudara ambil yang depan. Kakak perempuan ni ambil yang belakang, punggung. Yang bahagian adik perempuan ni, patut dia bagi 3. Bagi 3 ke bagi 4 lah. Bahagian adik perempuan tu, bapak saudara dibayarkan. Bayarkan bapak saudara, adik-beradik yang seorang lagi tu. Jadi 2, tinggal 2 lah, 2 bahagian. Sebab nak ambil 3 tak boleh. Lah tengok, seorang dapat jamban saja. Kecil rumah tu. Dan separuh. Belakang dia dah dapat separuh sikit. Macam ruang tamu. Terus dapur, tandas. Yang pakcik ni depan. Yang bahagian ruang tamu tu. Tu pakcik dia punya. Saya terfikir macam mana. Kalau dia buat rumah pun macam mana. Besar mana rumah dia dapat. Dah. Sebenarnya kalau katakan pakcik dia tu berjiwa besar. Kau bagi dia lah 2 beradik perempuan tu kan. Tak apalah kau duduk lah 2 beradik perempuan. Kau duduk rumah ni. Terpulang kau nak duduk sekali ke, ataupun yang bahagian depan ni yang kakak tu boleh tolong bayar slow-slow pada adik dia, duduk berdua kan. Tapi tak, bapak saudara nak juga duit walaupun tanah tu kecil. Tengok, bila bab duit tuan-tuan, jangan main harta, jangan main. Kena buat betul-betul. Kalau boleh buat hibah dengan syarat. Dia ada semua tu. Memang ada pandangan ulama kata tak boleh hibah dengan syarat, ada setengah kata boleh. Zaman-zaman sekarang ni perlu hibah dengan syarat juga. Kalau bagi tu kepada mak bapak, bagi anak-anak, macam berlaku dekat Bangi tu, Bandar Baru Bangi. Ni cerita betul ni. Datang ke pejabat saya, bapak dia menangis, umur 70 lebih. Menangis dia kata, apa silap saya tu kan. Anak 5 orang, anak saman dia. Juta dah. Juta tu, tak banyak sikit-sikit. Bapak ni dia banyak harta.
Dia 5 orang anak. Semua anak dapat rumah yang bernilai 2.5 juta. Setiap anak seorang dapat duit tu boleh rumah 2.5 juta seorang. Dapat kereta daripada syarikat. So dia ada 5 orang anak, syarikat belikan kereta untuk 5 orang ni. Tu 5. 2. Nombor 3, saham syaraham syarikat semua dapat ke anak. Dia bagi ke anak semua dah. Saham. So dia tak ada apa-apa. Cuma keuntungan syarikat tu dia ambil sementara dia hidup. Itu je lah. Tapi nama semua dah turun pada anak-anak dia. Dia tak ada apa-apa. Yang ada hanya rumah dia tu lah. Rumah dia dekat Bangi tu nilai dia 12 juta. Banglo besar rumah dia. Jadi dia pun mikir-mikir kata, aku nak mati lah umur 70 lebih nak masuk 80. Dia tak apalah, turun pada anak-anak dia. 5 orang tu, satu rumah tu turun 5 orang. Hadiah, hibah. So dia tak ada apa-apa. Lepas dia turun tu, isteri dia meninggal. Bila isteri dia meninggal, dia kemurungan. Dekat setahun, 2 tahun. Rumah besar tu, dia hanya berdua. Dia dengan bibik dia. Yang lama. Bibik dia duduk dengan dia 20 tahun dah. Dah jadi macam orang Malaysia lah. Dia lah yang jaga makan, minum, ubat apa semua. Setahun setengah dia duduk macam tu. Anak-anak tu pun masing-masing. Lah macam mana dia buat? Dia pun ambil keputusan kahwin dengan bibik dia. Ni yang saya kata dulu. Saya pernah cakap, daripada pakai plastik, beg plastik kepada LV. Daripada tak ada apa tu jadi kaya kan. Kahwin dia, kahwin sah kahwin dia. Bila kahwin dengan bibik dia tu, anak-anak marah. Anak-anak mengamuk-ngamuk, halau bapak yang bagi rumah 5 juta tu, yang 12 juta tu, rumah tu, dia halau bapak dia keluar dengan isteri tadi. Zaman sekarang ni gila manusia tuan-tuan. Halau. Dia lawan kat mahkamah. Kebetulan daripada 5 orang anak tu, ada seorang yang tak bersama dengan 4 tu. Yang 4 ni nak halau bapak dia dan nak sekat duit yang dapat setiap bulan tu bapak dia dapat tu. Bapak dia bukan orang tak cerdik bang. Kalau tak kaya bang. Tak. Dia ambil lawyer, kawan-kawan dia punya anak juga. Lawan. Baru ni mahkamah menang. Kes mahkamah menang. Harta dia dapat balik semua. Sebab dia masih hidup. Dia bagi tu, dia buat macam tu, dapat balik. Bila dapat balik, anak cium kaki balik lah. Tu. Sebenarnya perlu. Kalau kita turun terus pun jadi masalah. Kalau kita tak bagi pun jadi masalah. Jadi, buatlah hibah dengan syarat. Tapi kena ada hitam putih lah. Dengan siapa? Dengan orang yang diamanahkan. So, kena cari orang yang tahulah. Dia ada macam-macam orang. Kalau tunggu amanah raya lambat. Amanah raya okey, cuma tunggu tu proses dia dalam 2-3 tahun baru dapat. Kawan saya, suami dia meninggal tengah meeting bersuarat. Lepas 2 tahun baru dapat harta dia. Harta tak semudah itulah tuan-tuan. Baik. Bab faraid ni memang banyak isu. Dia tu sebab kalau tuan-tuan ada rezeki, tuan-tuan buatlah kursus. Sekarang ni macam di UKM kita ada buat kursus faraid secara online je. Buat online. Hadir tuan-tuan dengar. Tuan-tuan akan dapat maklumat. Tuan-tuan takkan pandai kira punya lah. Nak kira ni dia complicated. Dia kena tahu kaedah yang betul. Jadi kita tahu tu macam mana nak solusi kita punya harta dan solusi kawan-kawan kita punya harta dan anak beranak kita punya harta. Itu isu dia. Baru ni buka untuk kali pertama sijil. Dia panggil sijil faraid. Kita nak 50 orang je. Daftar 100 orang. Dah stop. Tutup. Untuk SEM ni tutup. Dia 6 bulan. Dia panggil sijil sepanjang hayat. Untuk orang awam. Kita tutup 100. Tak mampu nak ngajar ramai-ramai ni. Jadi tutup. Nak cerita yang orang kena tahu dia tu. Orang pergi orang kampung-kampung dia nak tahu apa macam mana. Tanah adat macam mana nak buat. Dia ada undang-undang dia. Baik. Sekarang ni apakah boleh kita nak wasiat duit kita, harta kita kepada si mati? Kepada
keluarga kita. Wasiat. Ini jelas dalam hadis Nabi, la wasiyata lil waris. Tidak boleh bagi wasiat kepada ahli waris. Yang kita tengok cerita Melayu tu semua salah. Cerita Melayu ni pun baru ni saya bagi tahu pada penerbit TV. Penerbit filem drama tak? Saya kata satu, tutuplah aurat. Yang kedua, pelakon-pelakon tu janganlah buat benda-benda yang haram. Yang ketiga, study lah dulu kalau bab-bab paraik ni. Terus buat cerita Huda Holding diwasiatkan kepada anak sulungnya. Tak betul tu. Tak. Tapi kalau dia bagi kepada menantu, lihat. Wasiat pada menantu. Cepat pandai nak buat. Dia bukan waris, dah boleh lah bagi. Tu pun astulus wastulusu kasih. 1/3 je daripada harta. Kalau harta dia 1 juta, 1/3 daripada 1 juta. Tu paling maksimum dia boleh dapat. Tak adalah semua Huda Holding tu semua dia punya. Tak betul. Kecuali dia hibah. Nah, dia ni abah hadiah teruslah kamu. Tu hadiah dekat menantu boleh jadi hantu. Tak boleh juga. Kan? Dia bila tahulah tuan-tuan, kadang-kadang saya rezeki juga saya ni macam dapat jumpa macam-macam manusia. Menantu jadi hantu selepas dia kaya. Bapa mertua yang bagi dia macam-macam bisnes. Arwah bapa mertua ni, anak pun dia cerai. Tapi saya mikir juga, saya kata pelik tu. Mula saya tengok tu, kata, dia ni hebat ni. Tapi insting tak berapa sedap lah. Masa tu bapak dia, saya kenal. Anak dia ni, laki ni handsome. Anak dia taklah cantik. Kalau tengok tu, dia nak saya kata dia nak pada perempuan ni hebat lah. Maknanya kita boleh kata cinta itu buta lah. Kan? Oh betul. Lepas 8 ke 9 tahun dia kahwin, bapak mertua pun dah serahkan dia punya syarikat kepada anak menantu dia ni. Anak dia tak buat apa. Anak dia memang duduk rumah tak terlibat. Dia tak minat bisnes. Tu bahaya juga. Kalau bapak pandai bisnes, anak tak pandai bisnes, kena belajar lah. Jangan tak pandai. So, anak ni dapat duit banyak. Menantu dapat duit banyak. Bisnes pun okey. Dia cerai dengan isteri. Isteri dia cerai. Harta dia ambil separuh. Sebab dia pegang. Dia CEO syarikat. Lepas bapak meninggal, bapak mentua meninggal, dia pegang syarikat. Habis semua dia ubah. Jadi dia dapat lah apa yang dia nak dapat. Tapi kaya lah. Memang kaya. Anak si mati. Anak arwah ni pula yang susah sikit lah. Stesen minyak. Dia ambil. Semua dapat kat dia. Dia tukar habis nama. Tu benda-benda macam tu kena beringat. Bukan jangan percaya menantu. Menantu tu ialah ada dapat menantu daripada syurga tu lain. Kan? Takut menantu daripada neraka. Macam-macam sekarang ni. Saya tengok, kesedih saya tengok. Sekarang ni susah. Memang keluarga dia tak. Anak dia tu dah kena cerai. Anak dia pun ada 3-4 orang juga. Yang lelaki tu kahwin dengan perempuan tu dia kahwin cantik terus. Memang cantik juga. Dia dapat mana saya pun tak tahu. Dia tinggal perempuan. Sebab penting ya tuan-tuan. Perancangan harta tu sangat penting. Dia tak boleh bagi sembarangan dan tak boleh wasiat lebih. Nabi tahu dah. Harta ni tak boleh nak bagi lebih pada orang luar, lebih daripada 1/3. Wasiat. Dahulu kan anak beranak. Fikir anak beranak. Bukan saya suruh fikir harta tu gila harta, tak. Tapi perancangan. Kita tak nak jadi masalah lepas ni. Ni sekarang ni yang paling bahaya sekarang ni, orang jual tanah bukan milik dia. Saya terkejut betul. Baru ni ada seorang dekat Bangi lama. Bapak dia dah mati. Anak-anak ni semua duduk atas tanah bapak dia bercampur dengan tanah pacik-pacik dia. Pacik-pacik dah mati dah. Yang ada sepapat. Tuan tahu tak apa dia buat? Yang duduk atas tanah bapak dia dengan pacik dia ni ada
3 beranak. Tanah tu besar lah, 1 ekar. 3 beranak. Tahu tak sepupu sepapak dia yang tas sebagian-sebagian, dia pergi ambilnya apa? Geran ke macam mana dah? Dia pergi jual. Memang tak boleh jual, tapi dia ambil, dia macam scam lah. Nak, saya jual murah-murah lah. Kau bayar dulu, lepas tu kau minta dengan orang. Dia ambil duit, dia suruh jumpa, minta dengan tuan rumah yang duduk atas tanah tu. Kan pelik tu. Mana dia ambil, berani tu ambil duit tanah. Tanah orang kau jual. Oh, tak betul, tuan-tuan. Pelik saya. Lepas tu baru saya faham. Bila tanya sembang dengan perempuan, baru saya faham. Rupanya, dia orang ni tak dapat hak dia orang. Sebab orang, ada orang duduk atas tanah bapak dia ni. Arwah bapak dia. Arwah bapak-bapak dia lah. Kan adik-beradik punya tanah. Dia budak-budak 3 orang ni duduk. Jadi sekarang ni dia orang nak duit dia. Dia dapat daripada haji, dia nak tanah. Dia ambil lah dalam 6,000 kaki. Jual murah lah 100,000. Haji bagi 50, tak apa tak. Haji pun bagi 50. Nanti tanah minta dengan keran ada dengan orang tu. Mana boleh macam tu? Saya tak faham lagi orang ni macam mana. Tapi ada orang kena tipu tu, tak tahan tu. Tak boleh. Tak faham. Tu sebab sekarang ni tak boleh percaya. Hatta wakaf pun tak boleh percaya dah. Wakaf pun tuan-tuan janganlah bagi wakaf sebarangan, bagi kat orang. Bagi kat dekat orang-orang tertentu je. Wakaf pun saya dah pesan dah. Bagi wakaf kepada pihak yang berwajib. Macam tuan-tuan kat wilayah, bagilah dekat Madin Agama. Kalau kat Selangor, bagi kat Selangor. Perbadangan Wakaf Selangor. Selamat. Baru ni berlaku dekat ni Selangor. Baru ni kat Selangor pun cerita. Dekat Pahang pun berlaku. Tanah dia wakaf. Tanah tu wakaf. Dia bagi kat siapa nak urus ni, haji lah. Ambil haji lah, haji lah, tanggung bayar semua. Bayar dia punya cukai apa semua kan. Haji pun okey. Nak buat apa ni? Saya ni ada tanah 6 ekar. Haji tolong lah, haji nampak soleh, tolong cari duit sikit lah, buat sekolah haji. Terpulang pada haji nak buat apa tanah ni. Saya pun nak bagi pahala pada atuk nenek saya. Ambil haji. Tukar nama haji. Haji pun sekarang ni sudah jadi saudagar. Kan? Tanah sikit-sikit kalau jual, tapi haji orang soleh. Tak ada lah nak jual, dia kata pun tak apa, kita buat rumah. Kita buat sekolah tahfiz. Buatlah kutipan sana sini, tong. Dapatlah 1 juta. 1 juta nak buat mahat tahfiz. Buat banner siap besar ni, dapatlah besarnya juga. Tapi tak ada cantik macam ni. Elok siap je. Pelajar mula masuk, pap kena heart attack, mati haji. Haji ada 7 orang anak. So 7 orang anak ni, apa tugas mereka yang pertama? Selesaikan paraid. Dah buka. Tengok haji punya tanah ada 7 ekar. Mana itu tanah? Oh, ini sekolah. Boleh cek tanah nama haji, sekolah tak ada apa. Bangunan mana ada nama. Dia nama tanah. Jadi apa berlaku? Wabillahi taufiq. Habis juta, bangunan 1 juta tu apa cerita? Untuk dia kata asal kami tak tahu warna hitam putih. Kami nak boram. Kami nak nama apa? Penama. Kan bapak saya punya nama. Saya nak rumah ni. Kami nak pecah-pecahkan. Rumah tu, bangunan tu pecah balik. Habis. Tu kena ingat. Saya pun ada orang nak bagi tanah dekat ni, kat Kedah. Dia nak bagi ustaz-ustaz tu semua nak kali. Kat Kedah ni ada satu dia 7 ekar nak bagi kat Kedah. Saya kata untuk apa? Dia kata ustaz buatlah tahfiz. Tak. Saya kata aku jaga UKM je lah. Jaga UKM tak pening kepala. Memanglah kerajaan bagi duit kat situ. Nak cari ni tak boleh. Lepas tu dia bagi tukar nama. Oh, nak tukar nama. Siapa nak pegang? Kalau elok tukar nama, hari ni tukar nama. Minggu depan saya mati. Paraid bos. Tak ada. Dia kena daftar dengan Madin Agama. Bila Madin Agama settle. Tu kena beringat. Ni benda-benda yang perlu dipahami lah tuan-tuan. Ya. Zaman sekarang ni macam-macam. Kadang-kadang orang kata dekat wilayah tak berlaku. So kena ambil perhatian lah. Bukan nak takut kan, tapi ambil perhatian. Wallahu alam. Saya nak jawab soalan kalau ada soalan.
Nanti bulan depan kita akan belajar hukum bermain kutu. Ni kutu pun jadi perbincangan juga ni. Hangat juga main kutu ni. Kutu ni kalau tak betul-betul boleh jatuh riba pula. Judi pun boleh berlaku, macam-macam. Kalau tak betul-betul lah. So kena faham macam mana kita nak main kutu tu. Bismillah. Okay, ni ada soalan masuk. Dah azan ke tu? Kan berapa ni? Sempat jawab soalan. Assalamualaikum. Seandainya kesilapan ataupun dosa yang dilakukan berkait dengan hak semasa manusia, maka sudah semestinya, apa ni soalan ni? Seandainya kesilapan ataupun dosa yang dilakukan berkaitan dengan hak sesama manusia, maka sudah semestinya jika ingin bertaubat, perlu dikembalikan hak orang dizalimi itu. Dalam rukun taubat ada dinyatakan rukun yang keempat. Jadi soalan saya, seorang hamba Allah telah berbuat zalim kepada saudaranya dengan cara menyembunyikan surat tawaran pendidikan yang menyebabkan beliau tidak dapat menyambung pengajian di UC Melaya. Sebut terus. Satu ketika dahulu, yang mana ketika itu internet masih lagi belum medium utama untuk mendapatkan maklumat atau info berkenaan pendidikan. Jadi yang menzalimi telah pun mengakui akan kesilapan berbuat zalim. Jadi apakah cara yang sesuai untuk menyelesaikan masalah ini? Diminta pencerahan daripada doktor berkenaan masalah ini. Bagaimana yang dizalimi ingin mendapatkan haknya? Wah, susah . Macam mana Dia patut dia belajar universiti dekat Universiti Melaya. Surat kena sorok. Sekarang ni orang yang sorok tu dah bertaubat. Dan dia nak minta hak dia sekarang. Dan dia tak bergraduat kerana apa? Tak masuk universiti. Apa nak buat? Tak boleh jawab saya ni. Susah ni. Kalau nak suruh dia bayar kerugian, belum tentu awak masuk universiti awak lulus. Betul tak? Takut. Memanglah awak layak masuk. Bila masuk awak tak lulus. Sebab apa main banyak mungkin macam mana tahu masuk universiti dia berubah culture shock. Jadi kita tak boleh nak mengandaikan yang dia kena bayar hak dia tu. Cuma apa yang boleh dilakukan oleh orang yang dizalimi iaitu memaafkan. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Apatah lagi kamu. Mungkin ada hikmah. Dan sekarang pun kamu tak miskin. Kamu ada bisnes, kamu boleh buka kedai itu, buka kedai ini, kamu mampu hidup, ada beli tanah. Maafkan sajalah. Saya rasa dia nak jawapan, kalau boleh dia naklah something duit daripada harta orang tu. Memang tak boleh. Dia tak boleh ambil daripada harta orang tu sebab bila masuk universiti pun belum tentu dia lulus. Belum tentu dia dapat masuk dengan baik. Belum tentu. Macam-macam boleh berlaku ketika belajar di universiti ni. Jadi oleh sebab itu, maafkan sajalah. Lebih tenangkan jiwa. Ya, untuk dapatkan duit, kalau orang tu nak bagi boleh lah. Tapi kalau orang tu pun tak ada duit, nak bagi apa? Jadi tak perlulah kita minta sampai mendatangkan kezaliman kepada orang tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, bagaimana untuk kita mendidik diri agar berintegriti dalam bekerja? Sukar untuk menjaga integriti kerana kita mempunyai lubang-lubang untuk mendapatkan kewangan sampingan. Mohon pandangan Ustaz. Dia bagi lalu azal pada saya jawab ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Dia tuan-tuan puan, bila sebut tentang integriti, betul, dia bukan suatu benda yang mudah. Pertama, integriti itu dia perlu dipupuk dengan ilmu. Kita nak tahu integriti itu, ini integriti atau tidak, kena balik pada ilmu. Yang ini boleh atau tak boleh. Itu satu. Nombor dua, perlu tahu siapa kita punya rakan dan sahabat. Kalau kita berkawan, an-nasu ala dini khalilih, manusia itu akan hidup dengan kawan-kawan dia. Kalau kawan-kawan dia ni memang kaki songklak, kaki sakau lah dia. Sebab apa? Dia berkawan dengan orang macam tu. Tapi kalau dia kawan je ni orang yang jangan. Cek itu. Kita akan rasa lain tau tak? Contohlah macam saya sendiri pun kat universiti pun saya ada saya punya team pentadbiran. Dia orang detail. Dia orang audit semua. Cek dulu. Semak dulu. Dia semak banyak. Memang lagi lambat. Tapi selamat lah kalau jadi apa-apa. Tapi kalau jenis orang jenis tak kisah, itu bahaya. Membahayakan dia punya masa depan. Tu perlu ada kawan yang betul-betul detail. Dan nombor 3, kena selalu dalam organisasi ni kita kena hadir lah. Kadang-kadang tuan-tuan puan, saya perhatilah. Pihak jabatan dah sediakan kursus audit, kursus untuk tata kelola. Kita tak ada. Sedangkan ilmu. Kalau kita tak ada, macam mana kita nak tahu ni boleh, ni tak boleh? Prosedur macam mana nak luluskan ni, macam mana nak untuk tidak luluskan, semua tu ada. Tapi kalau kita tak belajar, macam mana? Bukan benda tu boleh datang dengan bergolek, tak, kena hadir kursus.
Kadang-kadang 3 hari belajar. Kadang 1 hari, kadang 2 hari. Tu kerajaan dah keluar duit. Jabatan dah keluar duit. Ada lebih teruk lagi, dia pergi. Bubuh nama, saya hadir. Khusus tata kelola. Dia pergi, tunjuk muka, ambil kehadiran, hilang. Makan kat hotel, sampai masa waktu makan sampai. Lepas tu hilang lagi. Lepas tu dapat CJ. Kehadiran tata kelola. Khusus tata kelola. Rupanya dia bukan tata kelola, tata kelaut. Habis semua dia rombak. Tak apa, kena luluskan. Lulus tak ikut prosedur. Memang kena lah bang. Memang takut tu lah, bab-bab ni memang takut. Tapi, itulah. Kita kena tu. Kena belajar lah. Saya pun takut juga. Memang banyak benda. Bab-bab duit memang takut sikit. Sebab kita nak lulus kan. Ni macam mana? Itu pun kadang-kadang ada terlepas pandang. Sekali datang tebal tu nak tanda tangan. Nak baca 300 muka surat. Satu kertas nak tanda tangan tu 300 muka surat. Wah, itu sebab dia kena ada penasihat undang-undang. Dia kena ada ketua jabatan yang akan baca dulu sebelum sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Ni tengok waktu tak baca. Wabillahi taufik terus. Tu yang bahaya tu kan, nampak simple. Dan yang terakhir, macam mana kita nak jadi orang yang pekerja yang berintegriti. Of course, kena ada prinsip lah. Tak boleh lah. Walaupun ada, tak apa, luluh kan dulu, tak apa, nanti kita bincang. Jangan. Tanda tangan awak itulah yang boleh matikan kita. Tu, tanda tangan sangat bahaya. Zaman sekarang ni tanda tangan dia pakai apa? Digital kan. Saya tak bagi digital. Kalau digital aku buat lain punya tanda tangan. Untuk digunakan untuk student nak pakai apa kan. Bagi dia tanda tangan silap lagi. Ni borang nikah. Wabillah. Viral pula borang nikah tu. Kan? Padahal nikah aja apa. Tu tanda tangan tu. Dia kena ada tanda tangan yang official. Dia ada tangan yang tak official. Kan? Tarik macam tu. Tu ya. So kena ada prinsip. Tak boleh lah. Dalam mesyuarat pun kalau bos kata ni macam kita dulu tak boleh. Kalau tak boleh. Cakap tak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Okey, ada soalan yang hadir? Kalau tak ada, insyaAllah kita jumpa pada bulan depan. Bulan depan kita akan bincang hukum main kutu. So main kutu ni menarik juga dia punya hukum. Nanti kita bincang insyaAllah. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma innaka afuwwun karim. Allahumma ij'alna minal najiyyin bil fadlika. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu